Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat selepas yang kita sebut tadi 183 dulu, kata Allah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Allah perkenalkan Ramadan dengan Al-Quran. Maknanya bulan Ramadan, tajuk utama dia bukan puasa. Tajuk utama dia adalah Quran. Kerana Al-Quran ini dia akan memuliakan sesiapa dan apa saja yang ada kaitan dengan dia. Banyak-banyak bulan paling mulia bulan Ramadan. Apa sebab bulan Ramadan dia paling mulia? Sebab dalam bulan ini turunnya Al-Quran. Banyak-banyak malam mana paling mulia? Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar ni malam yang paling mulia? Kerana Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Banyak-banyak malaikat. Malaikat mana yang paling tinggi kedudukan dia? Jibril. Kenapa Jibril? Kerana Jibril adalah malaikat yang menurunkan Al-Quran. Banyak-banyak umat. Umat mana yang paling terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana umat Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepada mereka. Apa saja yang ada kaitan dengan Al-Quran, dia akan jadi mulia. Sebab tu ibu-ibu, dalam bulan Ramadan ni kan kita ada tadarus Quran, kan kita ada buat macam tilawah Quran, kita ada geng-geng, kau baca juzuk 1, aku baca juzuk 2, kau baca juzuk 3, betul tak? Kita seronok. Ibu-ibu, teruskan, hidupkan amalan tu. Jangan berhenti, teruskan. Cuma, yang ni lah saya sebut, salah nak sebut tapi saya sebut juga. Cuma, ibu-ibu setuju tak kalau saya kata tak semua orang boleh lancar baca Quran macam kita?